Okey, hari ni dah 8 Mei 2026 dan kami tahu ramai di luar sana yang mula rasa gelisah kan? Satu soalan yang paling kerap kami terima kebelakangan ni adalah, saya belum mohon STR lagi, masih sempat ke? Ramai yang takut terlepas pandang dan yang paling merisaukan, takut duit bantuan yang memang nak guna untuk tampung kos sara hidup harian tu terus hilang macam tu je. Mungkin anda terlalu sibuk bekerja atau uruskan hal keluarga siang malam sampai terlupa nak cek kalender. Rasa takut terlepas ni memang kita sangat faham. Soalan kedua yang selalu sangat ditanya, permohonan saya pernah gagal sebelum ni, masih boleh buat rayuan ke? Memang kecewa bila kita buka portal dan tengok status tidak lulus terpapar kat skrin. Terus kita terfikir, adakah pintu bantuan dah tertutup rapat untuk tahun ni? Jawapannya, tidak semestinya. Gagal fasa pertama ni sebenarnya perkara biasa dan selalunya berpunca dari isu-isu teknikal yang sangat kecil je. Kejap lagi, saya akan tunjukkan apa sebenarnya yang anda patut buat, langkah demi langkah. Alright, ini adalah susunan apa yang kita akan bincangkan hari ini. Pertama, status permohonan baharu STR. Kedua, tindakan jika permohonan gagal. Ketiga, senarai semak dokumen penting. Keempat, hubung kait STR dan SARA. Kelima, syarat kelayakan utama bantuan. Dan yang terakhir sekali, awas ancaman skamer keuangan. Kita mulakan dengan bahagian pertama, status permohonan baharu STR. Ya, berita baik untuk anda. Berdasarkan kenyataan rasmi setakat hari ini, permohonan STR 2026 masih lagi dibuka. Jadi, kalau anda belum pernah mohon langsung sebelum ni atau tiada rekod dalam sistem, anda boleh buang segala rasa risau tu. Masih boleh daftar permohonan baharu. Tapi, pesanan saya, tolong jangan tunggu terlalu lama atau bertangguh lagi. Sebabnya, kalau anda lambat daftar, permohonan anda tu akan terpaksa masuk ke fasa pemprosesan yang seterusnya. Maksudnya, duit yang sepatutnya boleh dapat awal bulan depan, mungkin anda terpaksa tunggu berbulan-bulan lamanya. Macam mana nak mohon? Ada dua cara yang disediakan. Pertama, kalau anda biasa guna internet, buat je terus secara online melalui portal rasmi MySTR. Cara ni sangat pantas. Boleh buat kat rumah sambil minum kopi, guna telefon pintar je. Tapi, macam mana kalau anda bimbang tersalah klik atau anda nak tolong ibu bapa di kampung yang kurang mahir IT? Cara kedua ni lebih selamat untuk situasi macam tu. Hadir je secara fizikal ke pejabat hasil yang berdekatan. Cuma bawa kad pengenalan, ambil nombor giliran dan pegawai bertugas kat sana akan tolong isikan butiran betul-betul supaya tak ada kesilapan dalam sistem kerajaan. Seterusnya, bahagian kedua. Tindakan jika permohonan anda gagal. Bila anda tengok status tidak lulus, ia bukanlah penamatnya. Tapi itu petanda sistem perlukan pencerahan dari pihak anda. Ramai yang ditolak atas sebab-sebab yang sangat asas. Contohnya macam ni, bayangkan anda baru berkahwin tahun lepas. Tapi, status perkahwinan tu tak dikemaskini dalam sistem Al-HDN. Sistem masih anggap anda bujang, tapi data dari Jabatan Pendaftaran Negara kata anda dah kahwin. Bila maklumat ni tak sepadan, permohonan akan ditahan. Atau kita ambil contoh bab rekod tertentu tidak sepadan. Secara praktikalnya, mungkin bertahun-tahun lepas anda ada buka satu syarikat enterprise kat SSM untuk bisnes part-time dan bisnes tu dah lama tutup. Tapi sistem masih kesan anda sebagai pemilik perniagaan yang berpendapatan tinggi. Kalau kena situasi macam ni masa buat rayuan, anda cuma perlu sertakan bukti penutupan perniagaan tu atau bagi penyata pendapatan yang terkini. Simple je kan? Sekarang kita masuk bahagian ketiga. Ini bab yang agak kritikal, senarai semak dokumen penting. Untuk pastikan permohonan atau rayuan anda berjalan lancar, anda kena sediakan dokumen yang betul. Untuk kategori dokumen peribadi, sediakan kad pengenalan, sijil nikah, sijil cerai atau sijil kematian pasangan bergantung kepada status semasa anda. Untuk dokumen sokongan pula, sediakan slip gaji atau surat pengesahan pendapatan jika anda bekerja sendiri. Dokumen anak masih belajar ni merujuk kepada surat tawaran universiti atau pengesahan dari sekolah. Satu tips praktikal dari saya, tolong pastikan setiap dokumen yang anda muat naik tu sangat-sangat jelas. Ramai pemohon terpaksa ulang proses rayuan hanya sebab gambar kad pengenalan kabur atau dipantulkan cahaya sampai sistem tak boleh baca nombor IC. Satu lagi pesanan, kalau anda kerja sendiri dan buat surat pengesahan pendapatan, pastikan dokumen tu ditandatangani oleh pihak yang diiktiraf macam ketua kampung atau pegawai kerajaan kumpulan A. Barulah tak ada isu teknikal nanti. Bahagian keempat, hubung kait antara STR dan SARA. Ramai juga yang selalu tanya kami macam ni.
Perlu ke saya mohon bantuan Sarani berasingan? Jawapannya, untuk kebanyakan penerima yang layak, Sarani sebenarnya dinilai secara automatik berdasarkan kelulusan STR anda. Maksudnya, kalau nama anda dah melepasi kelulusan STR, kerajaan akan buat semakan silang dengan pangkalan data lain macam e-Kasih secara dalaman. Jadi, anda tak perlu susah-susah nak cari borang sarah yang berasingan. Apa yang anda cuma perlu buat ialah raja-rajalah log masuk ke portal rasmi MySTR untuk semak status rasmi anda untuk pengesahan terkini. Seterusnya, bahagian kelima, siapa sebenarnya yang layak untuk terima bantuan ni? Secara umumnya, sasaran bantuan ni merangkumi kumpulan-kumpulan ini. Isi rumah pendapatan rendah bermaksud keluarga yang pendapatan gabungannya berada di bawah had yang kerajaan dah tetapkan tahun ni. Warga emas tiada pasangan ni pula, secara praktikalnya merujuk kepada individu yang berumur 60 tahun ke atas, tak kisahlah dia bujang, janda, balu atau duda yang memang tak ada punca pendapatan tinggi. Bantuan ini juga terbuka untuk golongan bujang dan individu OKU tertentu yang berdaftar secara sah dengan JKM. Tapi, satu benda penting yang anda wajib ingat, walau apapun situasi anda, kelayakan akhir ni tetap bergantung 100% kepada semakan rasmi pangkalan data bersepadu kerajaan. Keputusan akhir tetap dari pihak mereka. Bahagian ke-6. Tolong berikan perhatian penuh untuk bahagian ni, awas ancaman skamer kewangan. Tolong perhatikan betul-betul perbezaan saluran yang sah dan taktik licik pihak yang cuba ambil kesempatan. Saluran rasmi hanyalah portal rasmi kerajaan yang berakhir dengan .gov.my atau terus berurusan di pejabat hasil. Sekarang ni, macam-macam taktik penipuan ada. Kalau tiba-tiba anda terima mesej di WhatsApp atau Telegram dari nombor tak kenal, cakap tahniah bantuan anda dah lulus dan suruh klik link pelik untuk cepatkan bayaran masuk akaun, tolong abaikan. Jangan tekan link tu. Lebih teruk lagi, kalau ada yang call menyamar jadi pegawai dan minta bayaran untuk luluskan permohonan, itu sah-sah scam. Kerajaan Malaysia tak akan sesekali minta apa-apa bayaran pendahuluan dari rakyat untuk salurkan bantuan rasmi. Jadi, untuk merumuskan semuanya, kalau anda belum mohon, jangan tunggu sampai ke saat-saat akhir. Kalau pernah ditolak sebelum ni, semak semula apa puncanya dan pastikan dokumen yang di-upload tu betul dan jelas. Sentiasa rujuk portal rasmi kerajaan untuk maklumat yang sahih. Tolong jangan mudah percaya dengan scammer. Minta jasa baik anda untuk kongsikan penerangan ni kepada keluarga dan rakan-rakan, terutamanya mak ayah kita di kampung, supaya mereka tak terlepas hak mereka dan tak menjadi mangsa penipuan. Dah kumpul dokumen yang diperlukan? Pergi ke portal rasmi sekarang dan ambil tindakan. Terima kasih kerana bersama saya dalam penerangan kali ini. Bawa cahaya, embun jatuh di ujung desa. Langkah kecil bermula sama di bumi ini. Kita bersama. Tangan kecil kini dewasa, namun hati tetap setia. Dalam tawa dan air mata, kasih kita